Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syarihat Tianauri binti Muhammad Raid Zalan dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Jalan Hang Tuah 1 yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Kod sekolah saya ialah WBB 0086. Hobi saya ialah membaca buku. Manakala impian dan harapan saya apabila dewasa ingin menjadi seorang guru sejarah. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca bertajuk Aku Berdosa. Novel ini merupakan kisah fiksyen dan kisah benar, kes Juvana. Terdapat pengisian dan moral yang sangat menarik dan mendebarkan. Jadi, tanpa melengahkan masa, ayuh kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya oleh seorang penulis berbakat besar yang bernama Syasha Ali dan Rashila Nur Ain. Ia diterbitkan pada tahun 2017 oleh penerbitan Blank Book. Novel menarik ini mengandungi 104 halaman bercetak dan mempunyai 10 bab. Novel ini menceritakan tentang seorang kanak-kanak yatim piatu bernama Kodri yang tinggal bersama nenek kesayangannya. Dia seorang murid yang sangat bijak dan mempunyai sikap terpuji. Malangnya, kerana tiada kasih sayang ibu dan bapa, Kodri menjadi seorang yang sangat rendah diri. Kisah sedih tentang kehidupan Kodri bermula apabila dia ternampak abangnya membunuh kakak iparnya sendiri. Walau bagaimanapun, abangnya tidak sengaja. Puncanya, isteri kepada abangnya bersikap curang. Kerana dikuasai oleh nafsu amarah, abang Kodri telah menunjukkan cara-cara membunuh. Kodri sangat terkejut. Dia menolak pelawaan abangnya. Namun, dia kalah dengan ubutan abangnya. Perkara yang membuatkan Kodri lebih sedih dan terasa sendirian apabila neneknya meninggal dunia. Dia berusaha meminta bantuan abangnya dan jiran-jiran. Namun, tiada siapa yang peduli. Nenek pergi menghadapi Ilahi. Mulai saat itu, hidup Kodri terumbang-ambing. Dia hidup sendirian, tiada siapa yang boleh menjadi tempat dan menumpang kasih dan meluah perasaan. Tanpa disedari, dia menjadi seorang yang mempunyai masalah mental dan jiwa. Pendek kata, gila. Kes pertama dan terakhir yang menyebabkan Kodri dilabel sebagai pembunuh apabila dia tidak sengaja menikam seorang kanak-kanak kecil. Puncanya, kanak-kanak itu hanya membuat bising. Kodri yang sudah menjadi tidak waras kawalan diri dan menikam kanak-kanak tersebut. Mayat kanak-kanak itu ditinggalkan saja kerana Kodri sangat takut. Dia tidak sedar dan terus menuju ke balai polis. Kodri mengaku bersalah dan menceritakan apa yang berlaku. Akibat daripada kes itu, dia didapati bersalah dan ditempatkan di sekolah Henry Gurney. Sekolah yang akan membentuk semula jadi peribadinya. Selepas 3 tahun, Kodri kembali menjadi dirinya semula. Seorang yang pintar dan cemerlang. Dia telah menjadi kebanggaan sekolah Henry Gurney apabila dinobatkan sebagai pelajar cemerlang. Baiklah, pengajaran daripada kisah benar ini sekiranya berasa tertekan, cepat-cepatlah berdoa minta ditenangkan hati daripada Allah. Jangan terlalu ikutkan perasaan, keras kepala dan amarah. Sekiranya membuat kejahatan, jangan takut untuk mengaku. InsyaAllah, orang di sekeliling kita akan bersedia membantu. Akhir kata, buku ini sangat bagus dan jalan ceritanya mudah difahami. Itu sahaja perkongsian saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.